Dan ini ada soalan bertulis ni satu yang tu saya rasa boleh berurusan sendirilah saya pun tak tahu sangat apa bagaimana. Jadi teroris yang kita, ialah kita hari ni kita bincang teroris ni, dia kata sini, adakah menyemak semula supaya umat Islam lebih giat menyebarkan Islam? Memang tuan-tuan, setiap cubaan-cubaan yang ada dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah sebagai pemangkin kepada kita lebih mempergiatkan menyampaikan Islam. Sebenarnya kita dengan masyarakat Islam ni dia bersatu dalam satu perkara dan mungkin ada berbeza di hal-hal yang lain. Yang pertama sekali, kita sesama Islam ni tuan-tuan, ialah kita telah bersama dalam Islam. Cuma kita rasanya kita perlu meningkatkan kepahaman Islam itu kepada masyarakat kita yang lebih lagi, supaya mereka juga menikmati yang baik dan benar itu. Yang keduanya tuan-tuan, kenapa hal ini terjadi? Tidak tepat pemahamannya, Islam tidak tepat. Pada saya ada 3 perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah sumber ilmu yang diambil. Kita semua tuan-tuan mengakui bahawa sumber kita adalah wahyu, sama ada kitab Allah dan sunnah Nabi yang sahih. Semua tu kita sepakat. Dan apabila sepakat itu selesai satu perkara. Yang kedua kita kena sepakat ialah manhaj. Sebagaimana disebut oleh Ustaz Rasul tadi, manhaj. Yang kita berbeza pendapat ni tuan-tuan, bukan tentang sumber itu tadi sangat. Semua orang setuju kita Allah sunnah Rasul sebagai sumber. Tapi yang boleh membuat berbeza ialah tentang manhaj. Manhaj ahli sunnah dalam kurungan as-salaf ini, dia ada manhaj dia. Bagaimana memahami teks Al-Quran, bagaimana memahami teks Al-Hadis, kemudian disusuli dengan pahaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Akal yang diberikan kepada manusia adalah untuk memahami nas, bukan untuk menghukum nas. Ini yang berlaku, yang berbeza ahli sunnah dengan golongan lain. Golongan lain itu namalah apa tuan-tuan nak sebut, tak apalah. Jadi kenapa ada orang yang meletakkan nas itu ditentukan oleh akal. Kalau akal terima, dia terima. Kalau akal tak terima, tak terima. Ini yang terjadi. Dalam satu perbincangan dengan kawan-kawan, mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh diguna di dalam akidah, tetapi boleh diguna dalam hukum hakam. Saya sekadar ingin bertanya. Saya kata, siapa yang mencetuskan pemikiran ini? Mesti ada orang yang memulakan pemikiran ini. Saya tak tahu tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan boleh beritahu saya sangat berterima kasih. Apa yang saya sebut ialah implikasi daripada itu. Implikasi daripada hadis boleh diguna di dalam hukum hakam, tak boleh diguna dalam akidah. Implikasinya apa tuan-tuan? Dia kata, sebelum itu dia kata, akidah ni hanya yang qat'i, mutawatir. Qat'i, mutawatir. Jadi qat'inya Quran. Kalau hadisnya mutawatir, itu hukumnya qat'i. Baik. Tuan-tuan sekalian, kita soal yang pertama, berapa banyak hadis mutawatir ni di dalam bab hadis ni? Ulama pun tidak sepakat, tapi memang tak banyak. Baik. Kemudian yang mutawatir itu dalam akidah berapa pula? Sudahlah tak banyak dalam hadis. Nah, Ustaz Fadlan dan semua boleh confirm. Sudahlah hadis mutawatir itu tak banyak. Baik. Yang tak banyak itu dalam akidah ada berapa hadis pula? Berarti dengan sendirinya mereka tidak akan guna hadis. Cuma itu adalah cara mereka bagaimana nak mengabui mata orang ramai tentang tak mahu guna hadis dalam akidah. Baik. Saya kata kalau sekiranya tuan-tuan kata begitu, tuan-tuan percaya tak tentang syafaat Rasul? Percaya?
Syafa'at ni termasuk dalam bab akidah ke bab ibadat? Akidah kan? Kita percaya sebagai salah satu daripada apa yang akan berlaku di akhirat nanti, asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'ah li ahli kabair dan sebagainya. Dia hanya tetap dalam hadis ahad. Kalau sekiranya hadis ahad ini tuan-tuan kata tak boleh pakai, maka tuan-tuan tak boleh percayalah ada syafa'at. Ada kata tak, saya percaya. Kalau tuan-tuan percaya dari mana? Dia terperangkap sebenarnya. Orang yang bercakap tu, kalau kita berbicara dengan cara yang tenang, itulah saya sebut metod manhaj. Manhaj itu kembali pada manhaj. Manhajnya ialah tolak hadis, kecuali hadis mutawatir. Kalau Mu'tazilah kan senang, dia kata hadis semua tak pakai dalam bab akidah. Dia awal-awal lagi tak pakai. Kalau ayat Quran pun tak kena dengan cara saya pelembutkan dia. Senang. Dia lebih realistik. Ada segolongan lagi yang eko-eko tu, dia kata kita pakai hadis, tapi dalam bab akidah kita pakai mutawatir saja. Jadi hak mutawatir tu tak ada juga dalam akidah. Kalau ada mutawatir pun kata tidak mutawatir pula. Hak ada mutawatir betul-betul. Dia kata ni tidak mutawatir mengikut imam ini. Sampai juga maksud.